Kita main tukar mazhab untuk kepentingan kita, untuk kemudahan kita. Ya, okey. Tak. Okey. Soalan saya tanya dulu ya. Pegang dulu mikrofon tu. Tak, bukan nak nanya dia. Satu exercise untuk kita semua faham. Bila saudara daftar masuk mazhab? Sehingga saya nak tahu bila keluar. Masa bila daftar? Tak pernah pun. Jadi tak ada keluar apa, tak daftar. Dia kena keluar. Ada yang daftar pun orang pecat. Apa? So, bila kita daftar? Tak tahu dah. Okey, so siapa daftar sini? Gerakan mazhab baru ke apa? Hakikatnya ramai orang rasa dia macam terikat ataupun dia masuk satu mazhab, dia pun tak tahu bila dia masuk. Sebab itu maka saya telah buat situasi tadi. Saya boleh buat contoh yang banyak lagi. Pagi tadi semayang baca kunut, kemudian pergi beli air di mesin tu, tak kata saya jual dan saya beli. Sama juga. So tak ada apa-apa masalah pun, as long as kita amalkan benda tu setelah kita faham. Ramai orang amal agama tak faham. Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak faham, apa yang kamu tak ada ilmu. So kita kena belajar. Why saya kunut? Kalau saya kunut sebab pakcik saya kunut, itu bukan alasan. Sebab kita kena belajar. Everything kita belajar dalam dunia ni, daripada kita tak reti sampai kita reti. Banyak maklumat kita baca every day. Kenapa tidak agama juga kita belajar? Kenapa? Ada orang kata ni, kita ni orang biasa, mana boleh faham? Itu ulama je faham. Itu satu alasan yang tak benar. Kalau begitu tak payah ada buat kuliah-kuliah apalah. Tak payah bagi orang faham. Hampa ulama dah faham. Yang faham tu pun tengok tak faham-faham pun. Bagi tahu kat saya, dia kata semua ulama-ulama dalam dunia ni bermazhab. Pasal apa Perlis tak ada mazhab? Kita kata Perlis ni negeri yang mana dia tak nak terikat dengan satu mazhab. Tapi banyak agak pendapat-pendapat dia yang cenderung kepada Hambali, terutama dari sudut ibadat. Maksudnya kecenderungan dia tu pada Hambali, tapi dia tak terikat. Ada yang dia ambil daripada luar. Keluasan lah yang negeri Perlis bagi. Itulah keistimewaan dia, kan? Tapi dia kata mana boleh, ulama dulu semua bermazhab. Imam Bukhari bermazhab. Saya tanya Imam Bukhari mazhab apa? Dia kata Imam Bukhari mazhab Syafi'i. Saya tanya dia, siapa yang kata? Ulama yang kata. Bukhari tak kata kan? Bukhari tak kata. Bukhari tak pernah kata dia mazhab Syafi'i. Bukhari tak pernah kata dia mazhab Hanafi. Bukhari tak pernah kata dia Hanbali. Bukhari tak pernah kata dia Maliki. Tak pernah. Tapi biasalah orang hebat ni. Orang hebat masing-masing dok mengaku dia orang tu puak dia. Orang hebat, orang yang datang kemudian berebut. Yang kita tak hebat ni orang tak berebut. Tapi kalau orang tu hebat, masing-masing nak tarik ni, jomlah masuk parti saya, jomlah masuk kumpulan saya. Tapi kalau kita tu tak hebat mana, tak ada pengaruh, orang tak peduli. Kan? Jadi Imam Bukhari ni orang hebat. Bila orang hebat, adalah orang-orang yang cuba nak tarik, nak masuk mazhab dia, supaya orang fikir, oh Bukhari pun mazhab Syafi'i. Maka As-Subki kata dia adalah bermazhab Syafi'i. Itu Subki kata dalam Tabaqat Syafi'iyah, dia menyeleraikan Imam Bukhari sebagai tokoh mazhab Syafi'i. Ada juga ulama mazhab Hanbali yang menulis Imam Bukhari sebagai Abu Ya'la antaranya. Dia kata dia menulis ulama-ulama Hanbali, dia masukkan nama Bukhari. So mana satu yang betul? Ada yang kata dia Hanbali, ada yang kata dia Syafi'i. Nak tahu yang betul, kena tengok pendapat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari.
Kena tengok pandangan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari sendiri. Sekarang Subki kata dia mazhab Syafi'i, Abu Ya'la kata dia Hanbali. Mazhab Syafi'i kata dia mazhab Syafi'i. Apa sebab mazhab Syafi'i? Sebab pandangan dia cenderung banyak kepada mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, dia belajar dengan Humaidi. Humaidi ni rapat dengan Imam Syafi'i. Tak boleh kata gitu. Kalau setakat belajar dengan guru tu terus jadi mazhab tu. Imam Syafi'i pun Maliki sebab Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i pun boleh dikatakan mazhab Hanafi sebab Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang bermazhab Hanafi. Akhirnya kita kena pergi kepada satu kesimpulan, macam mana pun tak boleh tengok guru, kena tengok pandangan dia yang sebenar. Maka bila kita tengok pandangan Al-Imamul Bukhari, banyak pandangan-pandangan dia yang menyelisihi pendapat Hanbali dan menyelisihi pendapat Asy-Syafi'i. Maka pengkaji-pengkaji moden pada hari ini, terutamanya Syekh Muhaddis Nuruddin Itir, seorang pengkaji hadis, bila dia mengkaji pandangan-pandangan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dia beranggapan Imam Bukhari tidak bermazhab dengan apa-apa mazhab, kerana dia adalah mujtahid yang mustaqil. Dia adalah seorang mujtahid yang bebas, yang mengambil pandangan-pandangan berdasarkan kepada dalil yang dia rasa sahih dan tepat. Sebab itu Imam Bukhari ni, pendapat-pendapat dia tak, kadang-kadang dia ambil Syafi'i, kadang-kadang dia ambil Hanbali, kadang-kadang semua dia tak ambil, dia buat pandangan dia seorang. Seronoknya tuan-tuan, mazhab yang empat ini seolah bertali, tali menali antara satu sama lain. Contoh kita lihat, Imam Ahmad bin Hanbal belajar daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik, Imam Malik pernah belajar daripada Muhammad Al-Hasan yang merupakan murid kepada Imam Abu Hanifah, Muhammad Al-Hasan belajar daripada Abu Hanifah. Seolah mazhab yang empat ini tuan-tuan adalah satu mazhab pada hakikatnya. Faham tuan-tuan? Siapa kata mazhab yang empat ini punca perpecahan? Punca perpecahan apabila kita menerima dakwaan bahawa kita tak perlu kepada mazhab, hanya pegang Quran hadis saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu ada empat mazhab, kemudian kita tinggalkan empat mazhab ini, kita hanya pegang Quran dan hadis, maka bukan empat mazhab, dalam surau ini saja dah ada 100 mazhab. Betul tak? Masing-masing mempunyai kefahaman masing-masing berkaitan dengan isi kandungan Quran dan hadis Nabi SAW. Siapa kata? Siapa kata imam-imam mazhab ini tidak hormat menghormati antara satu sama lain? Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal hormat kepada Imam Syafi'i. Sebab peringkat beliau menyatakan bahawa Imam Syafi'i itu umpama matahari bagi aku dan keafiatan bagi jasad aku. Beliau menyatakan, selama 20 tahun aku mengenal Imam Syafi'i dan aku tak pernah meninggalkan doa untuknya, walaupun dia telah menjadi imam mazhab, menjadi ulama yang besar yang digelar Amirul Mukminin, ketua bagi orang mukmin dalam hadis Nabi SAW, kerana beliau telah menghafaz 1 juta hadis Nabi SAW. 1 juta hadis Nabi yang dihafaz oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Tapi kita pada hari ini yang tak menghafal 10 hadis pun, hadis 40 tu pun dah belajar 10 tahun tak khatam-khatam. Kemudian kau nak cuba menghafal pula, menghafal buluh kasab dapat hujung pangkal lesap. Tiba-tiba menabik dada, tak payah pakai mazhab, pakai Quran hadis. Ya salam. Ya? Ini salah satu bentuk jenayah di dalam disiplin ilmu Islam. Kita tidak menolak, kita tidak menutup pintu ijtihad, tetapi kita nyatakan di sini bahawa kita tutup pintu itu bagi orang yang seumpama Ustaz Fuad. Kita hanya akan buka bagi orang yang seumpama Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Cuba tuan-tuan senaraikan di hadapan saya hari ini siapa orang yang seumpama Imam Syafi'i. Siapa dia? Cuba sebutkan seorang yang seumpama Imam Syafi'i. Kalau ilmu dia boleh mengatasi, bagaimana pula amal mereka yang mengkhatamkan Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan, sehari 2 kali khatam Quran, tuan-tuan.
Dapat sebulan sekali tu nek moyang kami Johor tu kan. Ya, kalau dah marah tu kena keluar cakap rembau sikit. Ya, kalau kita boleh menandingi ilmu Imam Abu Hanifah, siapa boleh menandingi amal Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah mengkhatamkan 7,000 kali, 7,000 kali khatam Al-Quran di tempat pembaringan dia wafat. Bahkan kata Abdullah Ibn Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan satu wudu. Satu wudu. Tuan-tuan ni di antara maghrib isyak ni dah 5 kali pergi tandas. Ya? Siapa boleh buat? 40 tahun salat 5 waktu dengan sekali wudu. Ha? Boleh tuan-tuan buat? Boleh tuan-tuan buat macam Imam Ahmad bin Hanbal tersebut? Tak boleh. Sebab itu ini merupakan dakwaan kalam farir, kalam kosong yang tidak mempunyai sandaran. Dan ini merupakan fitnah pada zaman ini tuan-tuan. Ya, apabila kita tidak mempunyai pegangan dalam hukum fiqh, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tasawuf dan sebagainya, itu yang pada hari ini akhir sekali orang mengaku jadi nabi, kan? Jiran tuan-tuan. Ya. Akhir sekali yang jadi ayah pin. Akhir sekali yang zikir dengan lutut dia pula la ilaha illallah. Saya pun suka dua tu. Zikir lagu lutut tahu. Astaghfirullahalazim. Ya. Kerana kejahilan ummah pada hari ini. Ya, jadi kita kena faham masalah tuan-tuan ya. Apakah hukum bermazhab? Hukum bermazhab. Hukum bermazhab, saya tak alim, saya tak reti, jadi saya ni wajiblah bagi saya, sebab saya tak alim, saya tak reti. Takut orang lain hak hebat, dia rasa dia terror, dia rasa reti, aku tak payah pakai mazhab. Dia tak payah pakai mazhab. Agak-agak boleh tak? Lepas ke tak payah pakai mazhab? Dia macam ni sebenarnya, yang dikatakan tidak bermazhab, bukan tak bermazhab. Macam ni, kita lah ni, kita ada penentuan. Kita lah ni, kalau orang tanya hang mazhab apa, kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ada satu lagi, dia bukan tak mau mazhab, dia tak tolak mazhab.